Assalamualaikum, selamat datang ke Borak Kencang Podcast. So hari ni kita punya topik adalah mitos versus fakta tentang mata. So topik ni memang menarik, saya paling suka. Kita semua membesar dengan macam-macam mitos tentang mata. Persoalannya, adakah betul apa yang kita percaya selama ni? So bersama kita hari ni Dr. Hazlita. Jadi kita nak tanyalah doktor kan. Okay. Macam saya cakap lah, saya bukan orang saya cakap diri saya sendiri. Banyak mitos yang saya percaya. Okay, sebab kita tak tahu kebenarannya. Jadi hari ni kita kena tanya doktor sendiri. Saya akan tanya beberapa mitos dan nak doktor jawab sama ada benda tu betul ataupun tidak. Okay. And mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut. Okay. Alright. So pakai cermin mata lama-lama buatkan kita makin rabun. Betul ke doktor? Oh my gosh. Okay, ini soalan yang sangat bagus untuk ditanya, especially untuk ibu bapa. Alright. Mitos ini adalah salah. Inilah mitos sebenarnya. Okay. So pakai cermin mata kalau perlu. Okay, tak membahayakan mata. Alright. Banyak orang percaya bahawa kalau kita pakai cermin mata, power lagi naik. Betul tak Ani? Betul. Ani pun rasa macam gitu kan? Saya pun macam tu. So mereka tak pakai cermin mata supaya power tak naik. Tapi sebenarnya bila tak pakai cermin mata, power boleh naik. Okay, especially in children. Okay, jadi kalau kanak-kanak itu memerlukan cermin mata untuk dia lebih lihat dengan lebih jelas, ikut nasihat doktor. Okay, mesti pakai cermin mata seperti yang dinasihatkan. Okay, so kalau kena pakai sentiasa, pakai sentiasa. Okay, dan kita dapati bahawa jika kanak-kanak tak pakai cermin mata dengan sepenuhnya, mata mereka akan strain dan power mata boleh meningkat. Okay. Jadi memang ramai parents kalau boleh nak cuba anak tak pakai cermin mata, cuba anak atasi sendiri. Okay, tapi pada hakikatnya tak boleh. Alright. Okay, kenaikan power lebih mendadak kalau dia tidak dapat bantuan daripada segi cermin mata. Okay. Sebab bila mata tu tak nampak, dia akan strain dan menyebabkan power tu meninggi. Okay, dengan cara lebih mendadak. Alright. So pakai cermin mata tidak menyebabkan mata menjadi lebih rabun. Itu adalah mitos segala-galanya. Itu adalah jawapan kepada mitos tersebut. Sebab saya pun sebenarnya sama. Tapi sambungan pada soalan tu doktor, maknanya kalau kita pakai spek, tapi kenapa power kita still naik juga? Itu sebab kita punya mata memang berkembang lah. Kalau kanak-kanak tu mata dia memang berkembang lah. Okay, so tetapi mungkin dia punya naik power tu tak mendadak. Okay, ini satu soalan yang saya saja teringin nak tahu je lah doktor ya. Kalau kita pakai spek mata, possibility untuk power turun tu ada ke tidak ataupun tak ada? Selalunya tak. Tapi ada possibility juga tak ke memang tak ada? Okay, so untuk those yang pakai cermin mata sebenarnya kecil, okay, bila kita dah semakin menua, ataupun more mature, kita start to develop cataract. Now in some people di mana dia kena pakai cermin mata pada peringkat umur yang rendah, bila dia semakin tua dan cataract dah mula, power kadang-kadang boleh menurun. Tapi itu bukan kerana mata dia sudah semakin baik, tetapi sebab dah ada faktor cataract. Kita panggil second eyesight. So ada some people lepas dah pakai power bertahun-tahun, tiba-tiba bila dah sampai ke peringkat tertentu dalam segi umurnya, power semakin menurun. So macam orang-orang yang tak pakai cermin mata daripada awal, tiba-tiba bila sampai ke peringkat umur tertentu kena pakai pula cermin mata kan, especially untuk membaca. So dia terpulang kepada individu. Macam itu. Tapi selalunya lah kalau kena start pakai cermin mata, jarang-jarang sekali boleh berkurangan lah. Ataupun boleh jadi better. Cuma dia tak mendadak lah macam doktor cakap tadi. Betul tak? So kalau sepatutnya kita tak perlu naik tiba-tiba naik 600, 700. Betul. Dia boleh sikit. At least. At least. And lagi satu doktor, macam contoh macam tadi kan, saya nak fahamkan yang power dia menurun tu, maksudnya penglihatan dia lebih jelas ke? So maknanya dia tak perlukan sangat power cermin mata tu atau menggunakan cermin mata lah kind of thing. So yes, power. So dulu katalah dia -5. Lepas tu bila dah sampai ke peringkat tertentu, kadang-kadang dia turun jadi 3, kadang-kadang dia turun jadi 2, kind of thing. Tapi itu bukan sebab mata dia semakin baik ataupun semakin sihat, sebab faktor cataract telah datang. Di mana lensa tu sudah semakin menebal, macam gitu. So itu a different story altogether lah. Yes, faham. Okay. Dia penglihatan tapi untuk kanak-kanak jarang-jarang sekali
power menurun. Dia cuma tak naik mendadak. Betul. Dan okey lah, at least kan dia tak ada mendadak terus. Faham? Yes. Okay, so lagi satu mitos je doktor. Mitos ni saya pun sama juga. Yes. Disebabkan saya pun raba juga. Betul. Jadi makan carrot doktor. Yes. Sebenarnya betul ke dia boleh improve kita punya penglihatan? Okay, ini benar. Wow. Okay, dia taklah macam cure the eye. Okay, tetapi sayur-sayuran yang berwarna. Ni tips. Okay, Hani. Okay, kalau kita nak makan makanan, kita nak pilih. Banyak orang tanya saya, apa makanan yang bagus untuk mata? Pilihlah makanan yang berwarna. Sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna. So seperti carrot, okay, dia warna orange, okay, ada beta carotene, itu bagus untuk mata. Okay, so sayur-sayuran seperti katalah ubi, okay. So potatoes yang warna putih, okay, tak berapa bagus untuk mata. Yang macam warna kuning, warna keledek, keladi, jauh lebih bagus untuk mata. So dia berwarna kan, okay. Sayur-sayuran yang warna dia sangat gelap hijaunya, okay, sangat pekat hijaunya, bagus untuk mata. Okay. Macam brokoli ke? Macam brokoli, kale, spinach, bayam sangat bagus untuk mata. Buah-buahan, okay, seperti strawberries, raspberry, blueberry, semua yang ada warna-warna tu lah, jauh lebih bagus untuk mata. Okay. So kalau kita nak beli mungkin buah naga, pilih yang warna merah, bagus untuk mata. Yang putih mungkin kurang sikit, taklah kata tak bagus, tapi kurang sikit. So yang penting ialah pilihlah makanan yang berwarna untuk kesihatan mata. So carrot tu bukan mitos. Bukan mitos, bagus dia untuk mata. Cuma tak dia bukan magic cure kan? Tak. Dia tidak boleh menyebabkan seorang tu nampak separah rambut. Tak. Okay. Tetapi dia sihatkan mata. Sihatkan mata. Itu yang penting. Lagi satu. Yang apa? Berries berries. Yes. So all the blueberries, strawberries, raspberry, semua tu kan berwarna kan Hani? Yang itu bagus untuk mata. Bagus untuk mata. Guys, take note dia semua. Yeah. Lagi-lagi yang rabun tu. Okay. So lagi mitos yang seterusnya, main phone boleh rosakkan mata secara permanen. Belum lagi lah ada kes yang disebabkan phone mata menjadi buta. Tak ada lagi lah. So Alhamdulillah boleh main phone, tapi berpada-pada. Okay. So jangan main phone keterlaluan dari segi jangka masa. Soalnya yang paling merosakkan mata atau penatkan mata ialah how long you're on the phone. Okay. So I don't think so the phone in itself ada masalah. Okay. Tapi jangka masa kita guna pada satu masa tu, yang itu yang bahaya. Okay. So kalau kita pakai berjam-jam, itu boleh memenatkan mata dan merosakkan mata. Penatkan mata and penatkan diri jugalah. So kita selalu sarankan not more than 20 to 30 minutes on the screen. Okay. So komputer ke phone ke, kita pakai dalam masa 20 minit, kita berhenti sekejap. Okay. Rehatkan mata 20 saat je pun ke 30 saat dengan tengok jauh. Okay. So mata kita rehat bila kita tengok benda yang jauh. Okay. So benda yang jauh tu 6 meter atau 20 kaki. Okay. So tengok jauh lebih kurang 20 ke 30 saat. Lepas tu sambung balik kerja atau tengok phone 20-30 minit, berhenti sekejap. So kita ada intermittent resting. Okay. Janganlah pula kita guna phone, kita guna komputer, okeylah rehat mata, kita tengok phone pula. Jadi dia tak rehat lah kan. Dia lagi teruk adalah sebab dia lagi dekat kan, kind of thing. Okay. So itu rehatkan otak. Tak jugalah rehatkan otak, tapi tak berkesan lah. So kena tengok jauh. Kalau misalnya Hani dalam kereta, lepas tu suami bawa kereta, tak payahlah tengok phone, sibuk-sibuklah tengok kat luar, tengok orang lalu, kereta lalu kan, jadi mata tu rehat lah kan. Ini 24 jam mata tu terpaksa bekerja keras kan. Yelah, betul lah. Tapi Hani memang tak boleh tengok phone dalam kereta doktor. Pening. Nasib baik. Kalau orang tak pening tu betul dia mesti duk scroll je dekat dalam ni. Lepas tu driver marah, tengok jalan lah juga. Betul. Driver tu betul sebenarnya kan. Okay, faham. Mata kita kalau kita guna banyak-banyak, macam kita tengok phone ni kan, macam ala-ala kita guna tangan kita pergi gym lah. Okay. Kalau Hani angkat weights kan, boleh ke guna more than 10 minutes pun susah kan. Yelah. Padahal kalau kita selalu guna half an hour tu kan, besok tu tangan nak guna pun tak boleh, nak angkat pun tak boleh, bergetar-getar tangan kan. Mata pun sama. Okay. Itulah yang kita selalu abaikan. Betul lah. Saya
saya rasa kebanyakan orang macam tu sebab mata ni dia bukan benda yang kita rasa terlalu teruk. Macam tangan tu kejap lenguh. Asalkan nampak sudah. Ya, asalkan nampak tak ada apalah. Setakat macam merah-merah letak eye drop settle. Kita rasa. Tapi guys, jangan ambil mudah. Betul. Mata ni sebenarnya antara yang paling penting ya. Betul tak? You nak jalan balance pun dengan mata. Tutup mata terus tak boleh jalan. Itu pasal orang kata selalu pergi nak jumpa doktor kardiologi kan, doktor paru-paru, doktor buah pinggang untuk pastikan kesihatan sihat. Tapi doktor-doktor kardiologi, respiratory pun kadang mata dia tersangkut pun dia pun tak boleh nak buat kerja kan. So just imagine, so the eyes is equally important as your heart, as your lungs, as your kidneys. Sangat sebenarnya. Benda yang paling penting, anggota paling penting, tapi yang selalu orang abaikan. Jangan ni guys, jangan begitu. Okay. So untuk soalan seterusnya ini nak tanya doktor pasal pembedahan katarak. Yes. Okay. Tapi saya tak berapa faham sangat. Dia pembedahan katarak tu, dia yang ganti kita punya kanta kita. Kanta kita sebenarnya yang keruh tu, digantikan dengan yang lain ke? Ya, betul. Macam tu? So katarak ni sebenarnya ialah kanta kita. Kanta asli kita, dia tak ada warna. Dia adalah lut sinar ataupun transparent. Okay. So kanta kita ni berfungsi untuk fokus. Kalau kita punya phone lama-lama dulu yang kita fokus jauh, fokus dekat kan, itu kanta bergerak-gerak lah kind of thing. So kanta mata kita juga boleh berubah bentuk. Okay. Untuk kita menolong kita fokus. Tapi kanta kita ni semakin kita berusia, okay, dia akan jadi keruh. So daripada transparent dia jadi keruh, okay, dan dia juga jadi keras, okay, jadi dia tak boleh nak ubah bentuk sangat. So that's why bila kita berumur, kita susah sikit nak fokus. Kadang-kadang ada setengah orang kena pakai kacamata. Nak membaca definitely kena pakai kacamata. Itu sebab kanta kita dah mula keras dan keruh. Okay. Jadi cataract operation adalah membuang ataupun kita keluarkan kanta yang keruh tu, okay, kanta asli yang keruh tu, dan kita gantikan dengan kanta implant. Okay. Artificial lens lah. Okay. So serupa macam ala-ala kita pakai cermin mata, kanta tu kita letak dalam mata. Macam gitu. Okay. So kanta yang kita pilih untuk gantikan kanta asli kita ni ada berbagai-bagai sekarang dalam dunia. Okay. So macam cermin mata kita ada multifocal lah kan, kita ada bifocal lah, lepas tu kita ada yang betulkan silau. So kanta yang kita tanam dalam mata untuk menggantikan kanta kita yang keruh semasa kita buat cataract operation tu pun ada berbagai-bagai. So orang boleh pilih lah, dia nak pilih yang multifocal ke, yang ada betulkan silau sekali ke, and things like that. So kanta yang mereka pilih tu akan determine lah what kind of vision they can see after that. I see. You see? Okay. So tak semua kanta yang kita pilih tu maksudnya kita tak payah pakai cermin mata langsung. Itulah sebenarnya saya nak tanya doktor tadi. Cataract tu betul ke betul-betul boleh buat kita bebas? Sebab kita punya soalan kan mitos versus fakta kan. Betul. So kita dengar lah pasal pembedahan cataract, tapi nak tanya doktor sendiri, adakah betul ke kita boleh bebas daripada pakai spek mata selepas pembedahan cataract tu, ataupun dia sekadar untuk mengurangkan paur mata? Boleh. Jawapan dia boleh. Kita boleh tak perlu pakai cermin mata selepas cataract operation, tetapi terpulang kepada kanta implant yang dipilih. So kalau pilih kanta implant yang boleh tengok jauh, tengah dan dekat, then insyaAllah tak payah pakai cermin mata. Okay. Kalau kita pilih kanta yang memang fungsi dia untuk tengok jauh aja, maknanya tengok jauh insya-Allah terang, tetapi untuk membaca kena pakai cermin mata. So terpulang kepada kanta dan fungsi yang dipilih. Okay. So patients ada choice. Okay. And of course lah, bila kanta tu boleh buat berbagai-bagai fungsi, dia agak mahal lah kan. So tapi patient boleh pilih lah, dia nak pilih kanta jenis macam mana. Okay. So kalau pilih kanta yang boleh buat berbagai-bagai fungsi, boleh untuk tengok jauh, boleh untuk tengok dekat, boleh betulkan silau, dan insya-Allah tak payah pakai cermin mata. Okay, faham. Jadi dia bergantung pada pemilihan kanta juga. Betul. Dan fungsi dia sekali. Tapi betul lah, kita ikut keperluan. Kadang-kadang mungkin dia duduk kat rumah je, dia tak dia perlukan satu pandangan saja yang jauh. Dia tak drive ke apa ke. Betul. Tak ada masalah kan. Banyak pesakit-pesakit saya yang berumur tu, dia kata tak payah nak tengok jauh je. Dia kata kalau kat rumah tu boleh pakai cermin mata membaca je. Dia kata pun
boleh juga. So kita pilih kanta untuk bagi terang jauh, tapi untuk membaca pakai cermin mata. Yes. Maknanya ikut keperluan dan kesesuaian lah. Betul. Ya, betul. Word tu betul. Kesesuaian. Kesesuaian. Okay? Sebab tak semua kanta yang mungkin orang tu idamkan sesuai untuk dia. Faham. So ada setengah orang tu kata, saya nak pakai kanta yang tercanggih. Okay? Tapi masalah dia mungkin ada masalah mata yang kanta tu tak sesuai untuk dia. So kita tak boleh buat pilihan itu untuk dia lah kan. Sebab walaupun harga dia mahal, doktor. Walaupun harga dia mahal, dia mampu, tapi kalau tak sesuai untuk orang tu, saya rasa tak bagus lah kan. Sebab dia bayar mahal-mahal tetapi tak berfungsi sepenuhnya. So merugikan. So tak semua kanta tu sesuai untuk semua orang. Itu pasal pemilihan tu harus dibuat dengan tepat dan atas nasihat doktor lah kan. Faham. Tak boleh suka-suka pilih, tak guys. boleh suka-suka pilih. Betul. And doktor sendiri pun akan advise kan, sesuai ke tidak, and then tanya passion macam mana, apa yang dia nak. Okey, faham. Bagus. Ingatkan boleh je mana-mana kanta. Rupanya ada ya. Ada pilihan-pilihan dia. Ada. Okey. And then lagi satu, doktor. Yang ni saya rasa sama juga. Saya pun terlibat juga dengan mitos ni. Eye supplement, doktor. Betul ke? Boleh bagi mata kita improve? Okey, motto saya ialah badan sihat, mata sihat. Okay, so supplements ni kalau multivitamins and things like that, if it's good for the body, it will automatically be good for the eyes. Betul? Okay. Now, belum lagi ada banyak research kat luar lah yang menunjukkan bahawa this supplement is good for the eyes, that supplement is for the eyes and things like that. Okay. Tapi secara amnya multivitamins yang memang bagus untuk badan akan seterusnya akan bagus untuk mata jugalah kan. Dia macam berkait. Betul. Tetapi ada juga some vitamins yang memang khusus untuk mata, untuk penyakit mata makula kita namakan. Okay. So penyakit mata makula ni ialah di mana titik penglihatan tengah kita terganggu, okay, ataupun rosak, okay, disebabkan faktor penuaan. Okay. Jadi ada studies yang menunjukkan certain vitamins, okay, ataupun supplements boleh membantu pesakit-pesakit yang ada what we call age macular degeneration. Sakit makula disebabkan penuaan. Okay, so itu memang dah terbukti membantu. Okay, tapi sometimes when we go to pharmacy, dia ada jual ni bagus untuk mata, ni bagus untuk mata. Kalau misalnya orang tu tak ada sakit makula, okay, sebenarnya tak berapa membawa banyak faedah lah. Okay, sebab masih lagi belum ada sesuatu suplemen yang akan kononnya mencegah daripada mata ni akan rosak. Okay, ataupun akan menjadikan mata tu tak dapat katarak. Tak ada lagi lah suplemen yang sebegitu. Okay, tetapi kalau kita makan multivitamins, dia kurangkan kita punya antioksidan dalam badan. Okay, badan kita lambat menua, lambat jugalah cataract develop. You get what I mean? Faham. Okay. So any supplements that can help with anti-aging, okay, will also help for the eyes lah in a sense. I see. Dia ada berkait-kait. Maknanya kalau kita jaga badan kita, automatically kita jaga mata kita juga. Yes. Tapi tak semestinya khusus untuk mata sahajalah. Any supplements at the moment lah, saya tak dapat lagi lah any kind of berita ataupun research yang kata makan ni mata insyaAllah tak dapat cataract langsung. Tak adalah lagi. Yelah, as a doctor pun mestilah kita kena advise benda yang betul nyata kan, fakta. Betul. Okay. Betul. And lagi satu sambungan sedikit. Kalau macam contoh kan kita makan macam doktor kata tadi kan, macam benda-benda yang berwarna. Makanan yang berwarna, buah ke apa kan. Selain daripada carrot, doktor kata tadi berries kan. Okay. So kalau yang suplemen ada berries tu, tahu tak yang ada air, doktor kan, yang ada air tu, the mixed berries tu, dia maksudnya dia fungsi dia tu macam kita makan buah berries. Sepatutnya lah, because if it's truly berries, then it should really work lah kind of thing. Tapi pada saya, daripada kita beli benda yang artificial, might as well you buy the real thing, right? Jadi beli je lah berries yang betul-betul tu dah makan. Okay. Now sometimes I advise patients, you can freeze berries. Kan, masuk dalam freezer, freezekan dia sebab dia tahan lebih lama. Kan. Kalau kita beli yang apa tu kita panggil, yang tak frozen punya ke, yang apa kita non frozen one lah, yang fresh, yang fresh tu kadang-kadang 2-3 hari dah lembik kan, dah berair kan, dah lebih satu, doktor, mahal juga. Betul. Okay, so what I always advise patient is when you buy it, terus freeze. Okay. Lepas tu maybe you ambil 1-2 biji ke, lepas tu macam maybe 1 strawberry,
3 blueberries atau 1 raspberry, letak dalam blender, letak a little bit yogurt, buat smoothie kan, kind of thing. So you get the khasiat, okay. And kalau dalam freezer ni, tak salah saya, buah-buahan last for, dia punya khasiat maintains for 3 months. Tapi kena immediately freeze it lah, kind of thing. Beli terus basuh-basuh, freeze it, kind of thing. Okay. Alright. And then okay, lagi satu, ni mungkin sebab kita cerita pasal buah tadi kan, saya teringatlah sebab saya kat rumah saya pakai juga yang pencuci buah tu, yang itu tak ada efek kat makanan ke? Tak ada. Memang boleh pakai dan elok ke ataupun? Yeah, because sometimes all these fruits ada wax kan. So that's the other thing. Wax is not good for the body kan. So kalau misalnya kita boleh rendam sikit, hilangkan wax dia, you know. Sometimes tak salah saya, orang guna carbide sometimes untuk bagikan dia cepat masak and betul. So I don't know whether you notice, sometimes bila kita makan buah-buah yang ada kulit ni, kadang-kadang kita batuk-batuk lepas tu, kadang-kadang ada carbide or anggur selalunya, doktor. Betul. So lebih baik kita rendam. Elok kalau kita rendam dan kita cuci sedikit, you know, bagi air lalu sikit, okay. Tapi kita kena keringkan, tak salah saya kan. Sebab kalau kita biarkan dia basah, masuk dalam fridge dia lembik kan. Betul. So kita kena elok keringkan, letak tisu something. Tapi benda-benda tu taklah menunjukkan bahawa dia directly rosak mata, all these wax and things like that lah. Tapi obviously kalau kita ada any kind of chemicals in the body, wax in the body, so badan jadi tak sihat, you know, mata pun tak sihat. Ya, betul lah, tadi macam doktor cakap, good, healthy body, healthy eyes. Alright. So and then antara mitos yang paling doktor geram ni orang percaya ni, apa dia tu? Okay, macam kita kata tadi lah, yang paling saya memang bengang ialah when parents come to saya and kata tak nak pakai anak dia, tak nak anak dia pakai cermin mata sebab takut nanti bila pakai cermin mata lagi rabun kan. So yang itu memang saya susah nak terima lah, kind of thing, you know. Sebab I don't think so there's even a study out there yang menunjukkan bahawa kalau pakai cermin mata jadi lagi teruk. Saya rasa tak ada lagi lah research yang menunjukkan begitu. So itu yang paling saya geram. Tapi yang paling kelakar, Hani tahu tak apa yang paling kelakar? Agaknya Hani tahu kot. Kalau kita dapat ketumbik, mana kita dah hintai orang dalam bilik air. Ada. Itu mitos lah sebenar-benarnya. Ya ke? Betul. Saya selalu dengar juga kalau orang tua tu cakap tu, maknanya betul lah tu. Tak juga Memang tak. Ketumbik sebab apa pula, doktor? Ketumbik sebab bulu mata kita, okay, dekat kita punya kelopak mata ni ada kelenjar, okay, dan tugas kelenjar ni untuk keluarkan air mata 24 jam supaya mata kita tak kering. So kadang-kadang kelenjar dekat mata kita ni tersumbat. Jadi bila tersumbat, air tu tak keluar, jadi kelenjar tu jadi bengkak. Dan itulah ketumbit, bukannya sebab intai. Jadi ini dah menuduh-nuduh. Itu yang paling kelakar kan. Itu mitos yang kelakar. Kita ni kerja menuduh je lah. Nampak orang mati ketumbit, kalau kenal kita cakap, kalau tak kenal kita usah je. Intai orang kan. Tak boleh. Tak baik kan doktor sebenarnya macam tu kan. Itu dah kasar tu, macam fitnah orang. Ya, betul. Alright. Okay, so kadang-kadang bukan sebab kita tak jaga mata, tapi sebab kita percaya benda, kita percaya benda yang kita terlalu lama percaya benda yang salah. Mitos lagi satu yang selalu berleluasa ialah kalau orang sakit mata, lepas tu kalau kita pandang orang yang sakit mata tu, kita pun akan sakit mata. Oh yes. Sebenarnya bukan sebab kita pandang orang tu kita dapat sakit mata. Kalau tidak, saya sentiasa sakit mata lah, Ira. Ya, betul juga. Iyalah kan. Tapi sebenarnya itu adalah sebab jangkitan kuman virus, okay. Dan orang yang kita dekati tu, kemungkinan dia dah pegang tempat-tempat tu, maknanya virus daripada mata tu dah kena pada permukaan. Bila kita pegang permukaan yang dia pegang tu, dan kita pegang mata kita, begitulah dia transmit pada kita. Faham? Oh, okay. Faham. Maknanya doktor, salah lah yang bila sakit mata pergi pakai spek tu. Tak pakai spek pun okey sebenarnya, tapi janganlah pergi salam-salam orang kan. Lepas tu kalau misalnya pegang-pegang mugs ke apa-apa ke, janganlah bagi orang sentuh, you know. Jadi selalunya penyebaran virus mata ni atau sakit mata ni sebenarnya by touch. By touch, bukan dari pandangan ya guys. Bukan. So tak perlu sebenarnya pakai cermin mata hitam. Okay. Dan boleh tengoklah orang tu. Orang. Tapi orang tu patutnya dia isolate themselves lah, supaya dia tak sebarkan. That's the best lah ya. That's right. Tapi memang kalau kita sakit mata, kita memang boleh ambil MC kan doktor? Boleh. Memang saya bagi MC pun. Okay, dan saya galakkan orang tu kalau teruk sekalipun work from home.
Okay. Jangan keluar. Betul. Lepas tu parents pun yang mana ada anak-anak kecil yang kena hantar pergi nursery ke, pergi carers ke kan. Kadang-kadang saya tuliskan surat kepada majikan mengatakan bahawa anak mereka tak boleh nak pergi kepada home care kan. Sebab nanti merebak pada children-children lain. Jadi saya tulis kepada majikan, minta mereka bagi parents tu duduk kat rumah jaga anak. Okay. Bagilah either home leave, apa kita panggil work from home. Macam gitu Faham. lah. Tapi saya rasa kalau anak sakit mata, parents susah juga ya. Sangat susah. Sebab kita takkan tak pegang anak kita. Betul. Boleh pegang, tapi kita kena basuh tangan selalu. Okey, maknanya ada juga solution dia. Ada solution. Kalau kita jaga orang yang sakit mata, make sure selalu basuh tangan. Kita mesti selalu basuh tangan. Dan jangan terus pegang mata kita juga. Betul. That's the right thing to do. Adalah solution. Kena basuh tangan selalu. Kena basuh tangan tu yang paling kerap ya. Yes. Dia macam kita jaga masa COVID dulu lah. Betul. Kan? Actually that's what I tell my patients. Dia macam ala-ala COVID dulu. So kalau misalnya dekat rumah tu, kalau ada orang sakit mata tu, saya kata ambil a bit of sanitizer, lap surfaces. Jangan lupa tombol pintu. Selalunya kita lupa tombol pintu kan. Ya, betul. Ataupun banister yang kita naik tangga tu kan. Kan orang pegang kan. Macam gitu. Jadi kadang itu sebab di mana virus-virus ada lah. Betul. Jangan share towel. Lift. Lift Pun juga kan. Tapi itu susah doktor ya. Akan lapik dah. Yes. Jadi kadang-kadang bila orang sakit mata, dia kata, mana saya dapat virus tu? Sebenarnya everywhere. The virus is everywhere. Yes. The virus is everywhere. Yes. Okay. Kena selalu cuci tangan. Kita buat masa kita jaga masa COVID dulu. Betul. Kena selalu cuci tangan. Kan kalau boleh, kalau ada sanitizer, yes. Mungkin sementara tak jumpa tempat basuh tangan kan. Betul. Boleh pakai dulu sementara. Okay, itu adalah antara penjagaan yang kita boleh buat untuk menjaga kesihatan mata. Yes. Okay doktor, nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Cepatnya. Okay, seronok hari ni punya title. Ya, saya rasa topik ni menarik sebab saya paling relate dengan orang. Betul. Saya rasa masa sepanjang kita cerita tadi mesti ramai macam I ada lah juga ni. So okay, terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk hari ni. Semoga kita jumpa lagi untuk next episode Borak Kencang Podcast. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye. Eye care specialist.